Bersepah lagi lah rider kat luar sana. Kau ingat kau bagus? Dinesh betul ke nak buat benda ni? Bangun Dinesh! Jangan lambik! Aku tambah lagi 10 kilo. Dinesh, kau ingat 34 juta orang kat luar sana nak tengok kau pergi race makan asap budak-budak Europe tu? Abang yakin kau boleh menang nanti? Pandang abang. Kita ni orang Malaysia lah, Dinesh. Kita ada maruah lah. Kita fighter lah. Pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli mengulangi pencapaian musim lalu apabila menjuarai perlumbaan kedua pusingan ketiga MotoGP saingan Rookies Cup di Motorland Aragon, Spanyol pada Ahad. Yes, finally we get a P1. This race very fantastic for today, and the race quite difficult. The tires drop a lot, but I can manage. Ni, confirm ni. Pelumba muda sensasi negara Hakim Danish akan membuat penampilan sulung sebagai pelumba wildcard dalam kelas Moto3 pada Grand Prix GP Malaysia di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan. It's not easy, right? But we did it together. Thank you Fahmi, entire ZK team for making this happen. That SIC plug from the crowd. Today, we see the result of the system, iaitu adik Hakim Danish kita. Let's show the world! Aku tak bodoh kamu, budak ni power. Mudak percaya ke aku? Sayang aku ni. Hai. Sejak kecil aku tinggalkan keluargaku. Aku korbankan zaman muda demi satu cita-cita. Dari sebuah keluarga yang tak pernah bermimpi sejauh ini, aku melangkah satu langkah demi satu langkah menuju pentas dunia. Perjalanan ini tak pernah mudah, tapi setiap luka, setiap jatuh membentuk siapa aku hari ini. Kini aku dah berjuang sehabis mungkin untuk lencana di dada, untuk negara tercinta, untuk Malaysia, dan di sinilah aku berdiri di tanah airku sendiri. Sudah tiba masanya rakyat Malaysia berdiri di belakang aku. Bersama kita teruskan perjuangan ini.